sangat mahal. Ya, saya akui. Okey, saya nak kongsi tentang produk Biovetanite ni. Okey. Produk Biovetanite ni katanya masyarakat mengatakan, okey, ada segelintir mengatakan produk ini sangat mahal. Okey, sangat mahal. Ya, saya akui. Tetapi saya minta tuan-tuan fikirkan apa yang saya nak sampaikan di sini. Okey. Walaupun produk Biovetanite ini agak mahal, berbanding dengan pesaing-pesaing yang berada di pasaran, tapi tuan-tuan kena ingat, okey, sekiranya tuan mendapat luka kencing manis, okey, berapakah sekiranya tuan-tuan okey pesakit pergi ke klinik, okey, untuk cuci. Jangan ceritalah kalau kata tuan-tuan kata okey, saya bayar RM1, sekarang RM5 di hospital kerajaan saya boleh dapat cuci luka dan ubat. Betul. Tetapi tuan-tuan fikirkan, dengan harga yang rendah, sangat rendah tersebut, sekiranya tuan untuk cuci luka, tuan kena berebut pada waktu. Maksud saya berebut tu, maksud saya tuan kena pergi awal. Seawal pukul 6 pagi telah berada di klinik. Okey, ataupun di hospital untuk dapat cuci luka. Okey. Ataupun apa dia, untuk sekiranya tuan-tuan pergi lewat pukul 8, pukul 9, saya yakin purata pesakit akan keluar daripada hospital tersebut, klinik tersebut, kurang-kurang selepas tengah hari, pukul 2, pukul 3. Bayangkan, tuan-tuan sedang sakit, pesakit dan sedang sakit. Okey, tuan nak tunggu lama, tuan nak dressing bukan lama sangat, dalam 10 minit ke 15 minit saja. Okey, jadi daripada situ, okey, berbalik kepada itu yang murah, tuan-tuan boleh dapatkan perubatan, okey, atau cucian di hospital kerajaan. Bagaimana pula dengan klinik swasta? Klinik walaupun ada klinik yang kecil, klinik swasta, sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan nak cuci luka, kurang-kurangnya sekali cuci RM50. Okey, bila ubat-ubatan, antibiotik, ubat tahan sakit dan sebagainya, ataupun ubat luka, kurang-kurang pun tuan setiap kali cuci, tuan kena habis lebih kurang dalam 150, okey, ke 200. Itu pengalaman saya, pesakit yang memaklumkan pada saya. Dan saya sendiri ada panel klinik, okey, di Damansara pun begitu juga. Okey, apa yang saya nak sampaikan di sini, produk Biovetanite ini harganya 158 saja sebotol. Sangat murah. Okey, pada saya sangat murah. Sebab apa? Dengan 158 tadi, luka ni tuan bukan mudah saja. Okey. Tapi kali pertama tu mungkin pada saya, mungkin pesakit agak terkejut ataupun luka agak besar, okey, waris dan sebagainya, ataupun anak-anak yang menjaga ibu ayah mungkin takut untuk cuci luka. Pertama kali pergi ke klinik, okey, buat cucian di klinik, okey, untuk buka ruang luka tersebut, ataupun untuk dapatkan pengalaman bagaimana cara nak cuci luka. Okey, lepas tu apa dia, tuan-tuan dapatkan dia mesin ubat cuci luka di pasaran, banyak di farmasi, di online pun banyak dia, tuan boleh beli. Okey, harga dia baru RM20, RM30. Kalau farmasi biasanya RM40, boleh dapatkan. Dan air cuci luka tu tuan guna lebih sikit kapas, cuci luka, kemudiannya dapatkan Biovetanite ni. Kalau saya tak langsung. Sebab apa? Cuci luka ni dengan Biovetanite tadi, tuan-tuan boleh gunakan sebanyak, berkurang-kurang kalau luka tuan ada RM1, seluas RM1, kurang-kurang boleh guna 20 hari. Itu pun 3 kali sehari. Kalau sekali sehari, berkurang sebulan lebih untuk cuci luka, untuk rawatan luka je. Jadi pada saya, kalau berbanding tolak campur dengan masa dan sebagainya, produk Biovetanite ini sangat murah. Dengan harga 158, tuan-tuan boleh guna sebulan contohnya. Okey, jadi dapatkan dia mesin, air cuci luka, dan buat cucian dan spray 3 kali di